kita sudah sampai di area castle dan cuaca sedikit hujan, tapi tidak memutuskan semangat untuk terus berjalan. Bukan selalu nak sampai first time teruja. Okey, kita tengok. Ini adalah area castle tu. Dan ini di bawahnya lah. Dia betul-betul bersebelahan dengan sungai. Itulah castle dia yang kita akan naik. Hujan turun dengan tidak lebat, renyai-renyai. Masih boleh redah lagi. Tidak memberi masalah. Tidak masalah. Kita akan cuba explore lagi Budapest. Sekarang ni saya berada di hadapan castle yang kita akan panjat sebentar lagi. Di atas itu kita akan panjat sebentar lagi. Okey. Sekarang ni kita masih lagi berada di bawah. Belum panjat lagi lah. Itu castle dia. Di sebelah sana atas. Kita akan cuba panjat. Okey, sekarang kita akan menuju ke dalam castle. Okey. Dan inilah tangga yang kita akan daki nanti untuk kita menuju ke atas. Dan di sebelah sana masih lagi pemandangan yang menarik. Trip kali ni memang banyak menggunakan jalan kaki sebab dia di sekitar bandar je. Kita boleh naik tram, tapi kami memilih untuk berjalan kaki sebab cuaca yang mengizinkan. Tidak terlalu panas, sejuk, tak berpeluh. Okey, baik, kita teruskan perjalanan kita. Ingatkan susah, tapi
Alhamdulillah ada eskalator untuk kita naik atas. Cuma masalahnya sekarang untuk turun ke bawah. Turun ke bawah kita memerlukan tangga manual. Tak ada eskalator. Okey. Masih lagi sekarang jam pukul 1. 2 jam lagi matahari akan terbenam. Matahari terbenam kat sini sekitar pukul 3 lebih. Maghrib pun dalam 3.25 saya rasa. Nanti kita saksikan view matahari terbenam di bumi Budapest. Okey, kita akan bermula menjelajah kawasan kastel. Kawasan ni kalau ikut signage tadi banyak. Kita akan cover. Tengok berapa banyak kita boleh cover, kita cover. Sebab kita akan pergi ke sana itu pula selepas ini, bangunan Parlimen. Mari kita start. 3 floor to climb up. Okey. 3 floor to climb and 100 meter to walk. Alright, let's go. What should we do? We already arrived. Okey, kita berada di kawasan dalam kastel tu. Dia muzium istana dan menempatkan banyak istana dalam ni. Kita cuba untuk cover kesemuanya yang mana boleh, sebab nanti kita akan naik cruise nak tengok sunset.
Okey, inilah pemandangan yang kita boleh lihat di atas Museum Castle ini. Ramai, dia adalah satu tumpuan pelancong juga tempat ni. Okey. Dan yang menariknya mengenai Budapest ni, dia memang view dia untuk kita melihat sungai Danube ni lah. Dia ada tempat-tempat yang tinggi dan tempat-tempat menariknya semua di sekitar tepi sungai Danube ni. Jadinya memang sungai Danube ni adalah nadi utama bagi Budapest itu sendirilah, menjadi tempat tumpuan pelancong, menjadi nadi pengangkutan satu ketika dulu. Dan dia juga memisahkan antara Buda dan sebelah sana itu adalah kawasan Pest, bergabung menjadi Budapest. Okey, kita sudah turun daripada kastel dan kita akan menuju ke Parlimen, dan kita akan melintas satu jambatan ini untuk kita ke Parlimen sana. Let's go. Macam biasa, teruskan perjalanan. Macam mana? Masih bertenaga? Okay. Masih lagi. Okey. Kita akan teruskan perjalanan kita.
Okey, kita akan menuju ke bangunan Parlimen. Ini adalah view streetnya. Okey, banyak bangunan-bangunan yang Budapest ni terkenal dengan seni bina yang lawa-lawa. Dia old school. Dia ada bentuk-bentuk seperti bangunan lama yang memang kita akan kagum lah. Dan kawasan ni adalah tempat tumpuan pelancong. Okey, sekarang kita sudah sampai di bangunan Parlimen. Itu dia, antara bangunan yang ikonik di Budapest. Nanti sesiapa yang ada rezeki untuk datang ke Budapest boleh letak dalam list lawatan anda. Dia tak boleh masuk, just kita view daripada luar macam biasa, dapat melihat view Sungai Danube di sebelah kita. Macam biasa, kita layan saja view di sini. Dan ada juga tram kelihatan di situ. Dan kita boleh menggunakan tram lah kalau kita nak datang ke sini. Cuma kita orang kali ni prefer untuk menggunakan kakilah berjalan. Masih di sekitar bangunan Parlimen, dan ini adalah view-nya. Memang cantik.
ini kita di dalam cruise untuk ronda-ronda di pekan Budapest. Kita akan naik ke atas, ada view deck dia di atas. Okey, alright, dan okey, ini adalah view di atas deck kapal. Kita akan berlayar lebih kurang sejam di atas kapal ini, dan inilah viewnya. Saat ku merindukan dirimu, jiwa meronta kau ku damba. Oh gerhanalah seluruh panca indera. Ku hilang dalam memori cinta, membakar seluruh jiwa raga. Hanya kau untukku, kau tiada dua. Bagaikan siang tiada mentari, bagai malam tiada cahaya purnama. Tanpamu tiada arti hidup berdua. Ke akhir masa ku cinta, bagaikan surga tanpa bidadari. Kau ibarat hembusan nafas terakhir. Pulanglah sayang, usah kau berpaling. Di sini ku pasrah menanti. Di kabak salju ditiup bayu, kan rebah di pangkuan bumi. Ku yakini kasih restu ilahi, bagaikan siang tiada mentari, bagai malam tiada cahaya purnama. Tanpamu tiada arti hidup berdua. Ke akhir masa kau cinta, bagaikan surga tanpa bidadari. Kau ibarat hembusan nafas terakhir. Pulanglah sayang, usah kau berpaling. Di sini ku pasrah menanti. Ku doa kau hadir, permaisuri maligaiku. Hidup mati cinta kita bersama. Tanpamu tiada arti hidup berdua. Ke akhir masa kau cinta, bagaikan surga tanpa bidadari. Kau ibarat hembusan nafas terakhir. Pulanglah sayang, usah kau berpaling. Di sini ku pasrah menanti.
Okey, lokasi seterusnya pada malam ni adalah Christmas market ataupun night market di Budapest. Hari apa tak sure, tapi hari ni masih hari Jumaat. Adalah market tu. Mari kita tengok apa yang ada. Kebanyakannya jual souvenir macam rantai, gelang, barangan kulit ada sikit lah. Makanan tak sure ada ke tak, kita pusing dulu lah tengok. Kebanyakan barang-barang yang dijual di sini adalah local product yang dibuat oleh warga tempatan lah. Macam-macam ada, kita tengok. Macam ni untuk winter punya barang. Kita ada pinggan mangkuk. Macam ni. Walaupun keadaan hujan, tapi orang masih ramai lah di sini. Mungkin disebabkan esok adalah hari Minggu kan, jadinya dia akan ramai dengan warga-warga tempatan dekat sini lah. Okey, ini adalah kita nak cuba naik tram untuk makan di restoran Indonesia yang berdekatan lah. Okey, alright. Okey, ini adalah keadaan eskalator dia lah. Eskalator dia pun nice. Laju. Dan kita cuba sebab satu stesen je ni. Lepas tu kita akan bergerak ke Indonesian punya restoran lah. Okey. Okey, inilah keadaan dalam tram. Cantik, nice. Kita cuma satu stesen je dan kita akan berjalan kaki ke restoran, Indonesian restoran, makan dan terus balik hotel dan rehat. Okey. Indonesian culinary semestinya 100% halal. Mari kita cuba. Selamat pagi. Okey,
jam menunjukkan pukul 7 suku. Kita akan bergerak ke airport pagi ni sebab kita balik ke Jeddah flight pukul 11.10. Benar short trip sahaja, satu hari kita pusing Budapest, kita cover, tapi tidak semua, tapi alhamdulillah tempat-tempat penting kita dah cover. Sekarang kita akan berjalan menuju ke bas ataupun tram lah, tengok mana yang cepat untuk kita ke airport, sebab perjalanan daripada hotel ke airport mengambil masa dalam 30 minit hingga ke 45 minit lah. Okay. Ini adalah keadaan pagi di kawasan hotel kita orang lah. Tenang, tak ramai orang. Ada kedai-kedai pun masih tutup. Sebab sini kedai makan, banyak kedai makan sini. 7.23. Pagi ni suhu sekitar 7 darjah Celsius. Sejuk tapi masih boleh bertahan lah. Dan kita pun berjalan, tak rasa sejuk sangat lah. Kita akan terus pergi ke bas lah, tempat bas ataupun tram. Kita akan menuju terus ke airport. Okay, kita dah sampai dekat bus stand untuk pergi ke airport. Kita akan naik bas 100E. Tapi ini adalah hanya untuk drop off point. Kita akan U-turn ke sana. Area sana tu bas kita. Kita dah silap sikit, tapi tak apa. Dekat je, dalam 200 meter perjalanan. Alright, kita dah sampai di airport dan gate pun dah buka. Kita akan terus check in apa yang patut dan kita melepak di dalam lah. Kesejukan di luar, kita masuk dalam panas sikit. Kita akan mencari gate dulu untuk kita check in. Okey, selesai urusan check-in. Kita punya flight delay dalam 50 minit juga. Tak apa, kita akan stay dekat sini dan kita akan pusing-pusing kawasan airport dia lah.
Okey, sekarang kita berada di dalam airport dah, dekat deck untuk melihat kapal terbang lah, dan juga ini adalah smoking area. Saya akan bagi sedikit maklumat lah untuk yang akan travel ke sini. Mata wang dia menggunakan HOOF ataupun euro. Nanti boleh kira lah berapa calculation untuk convert kepada RM. Macam saya convert kepada rial sebab saya stay di Jeddah. Untuk satu lagi maklumat, kalau kita menggunakan telefon, macam saya menggunakan apps AELO. Okey, AELO macam ni. Sekejap saya tunjuk. Ini AELO. AELO ni dia boleh beli eSIM lah dalam tu. Pilih je negara mana kita nak pergi, dan kita bayar. Sebelum pergi ataupun sampai je touchdown di mana airport yang kita nak pergi tu, kita boleh terus buka lah line tu, data. Tak ada masalah. Setakat ni saya guna, alhamdulillah, kelajuan 5G untuk WhatsApp, untuk video call dengan family kat Malaysia, tak ada masalah, laju. Dan nak guna untuk map ke apa-apa pun tak ada masalah. Macam saya gunakan kad lah. Sepanjang berbelanja kat sini, saya tak gunakan cash. Maksudnya senang. Mana-mana yang ada debit card ke apa, boleh terus gunalah. Cuma dia dalam HOOF lah. HOOF. Nanti kena convert sendiri berapa. Okay, masih lagi menantikan flight. Delay. Sekarang 10.45. Flight 12.10. Dari segi perbelanjaan, saya rasa dia ada mahal dan murah. Sebab contoh, kalau kita naik kalau kita naik bas daripada airport untuk ke hotel, kalau kita convert kepada Malaysia dalam around RM30, kita terus sampai lah ke city center. Kalau kita punya hotel tu berdekatan dengan bus stop tu, lagi senang, jalan kaki je lah. Tram semalam naik lebih kurang dalam 500 HOOF. Kalau convert Malaysia mungkin dalam RM7 lah kot, lebih kurang lah. Makan kena jaga-jaga lah. Sebab biasa negara luar kan, susah nak cari makanan yang halal lah. Macam saya semalam makan malam jumpa Indonesian food. Bila convert 100 lebih jugalah. Ayam penyet, lepas tu air semua, ada gado-gado, dapatlah dalam 100 lebih lah. Convert Malaysia dalam 120, 130. Okey, terima kasih kepada yang menonton video saya untuk kali ini. Bolehlah subscribe, tekan butang loceng, like, comment and share. InsyaAllah akan ada video-video terbaru lagi selepas ini, sama ada trip berjalan-jalan di seluruh tempat-tempat menarik, ataupun trip untuk makan-makan, ataupun saya akan buat trip di bumi Saudi. Dan sukar untuk di dalam Saudi, sukar untuk record video sebab mungkin larangan yang ketat lah kan. Kalau pakai handphone tu mungkin boleh, tak ada masalah, tapi kalau kita guna equipment kamera ke apa, agak sukar lah kan. Sebab yelah, negara orang lain kita kena orang cakap apa, ikutlah undang-undang negara dia kan. Tambah-tambah pula kita stay, menetap kerja kat sana, kita kena ikutlah. Okay, semoga berjumpa di lain video, InsyaAllah. Teruskan support channel saya. Bye.